Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita berada di Pekan Sibu Jaya. So sekarang kita nak cari makan-makan dekat area Sibu ni lah. So kita punya aktiviti hari ni kita nak pergi ke mana Ji? Bintango ataupun Sarike lah. Bintango atau Sarike. So ni kawan saya Mizi, dia yang drive. Ni orang Sarawak. Dia orang Sarawak, saya orang Semenanjung. So setiap kali saya turun Sarawak, kita akan pusing-pusing lah jalan-jalan. Okay. So kebanyakan tempat dekat Sarawak ni saya dah banyak pergi. Sibu, Miri, Kuching, mana lagi ya, Bintulu sudah pergi. Yang belum pergi Sarike, Bintango, Pakan saya tak pernah pergi lagi. So hari ni kita sebenarnya nak pergi Julau, tapi nak pergi Julau ni tengok cuaca macam nak hujan. Sebab plan kita nak pergi Julau untuk tengok sungai, mandi sungai. So kita cancel dulu. So kita sekarang nak menghala ke Sarike atau Bintango. Saya stay dekat Sibu Jaya. Ni Pekan Sibu Jaya lah. Kita cari makan dulu. Jam dah pukul berapa ni? Dah pukul 2.30 dah. 2.30 belum makan. So hari ni kita pergi area Sibu cari makan dulu. Okay, kita cari makan. Ni adalah Sibu Jaya. Ini Pekan Sibu Jaya. Radio pun lagu apa ni, lagu Sarawak. Okay, so hari ni kita dengan Miji. Okay Miji? Okay. Alright guys, so saya akan bawa anda semua jalan-jalan di area Sibu. Itu bas Sibu Lanang. Okay, ni adalah Pekan Sibu Jaya. Sibu Jaya ni masa saya mula-mula datang 3 tahun lepas, dia tak banyak lagi bangunan kedai-kedai. Tapi sekarang dalam tu dah banyak macam-macam ada. Banyak bangunan baru. Kat sana pun ada bangunan yang dah nak siap. Dah nak siap lah. Tu dah nak siap. Cepat dia punya pembangunan. Sibu Jaya ni kira cepat juga ada punya pembangunan. Ni adalah pintu masuk Pekan Sibu Jaya. Tu dia, Sibu Jaya Sarawak. Cantik Azia depan ni. Siapa punya kereta ni? Okay. Dan dekat Sarawak ni kita banyak tengok dekat atas jalan kereta yang macam ni lah, 4x4. Ni Hilux. So orang Sarawak kalau pakai Hilux, dia sudah banyak duit lah, kaya. Nampak tu Hilux lagi depan. Okay guys, so sekarang kita berada di traffic light Sibu Jaya. Nanti sudah sampai kedai makan, saya akan tunjuk anda semua kita makan di mana. Okay. Okay guys, sekarang kita dah sampai ke kedai yang kita nak makan hari ni. Kedai ini dah 2 kali lah saya datang, termasuk hari ni. Okay. Sini ada kafe. Kafe ni besar tau. Kafe ni pun best juga, lepak-lepak ni. Cuma dia nak order tu kita kena pergi dekat kaunter dia. Taka Patisseries, apa nama dia. So kat mana kita nak makan? Kita cari parking dulu. Ni kedai dia, kita nak makan sana. Now kita parking dulu guys. Ramai orang ni hari Minggu. Kita pergi hari Minggu. Awak tak parking bontot senang. Kita makan dekat Okay guys, ni jalan nak menghala ke Sarike, jalan dalam. Kita melalui perkampungan, rumah-rumah orang
Iban tu bendera Sarawak, Jalan Sikkim. Sambil mendengar lagu Ella. Wah, ada kenari lagi cantik kenari ni, kenari kancil di perkampungan Sarawak. Kasihku mekar bagai dulu, pasti tidak. Baik-baik pakcik. Wah, aman betul ni duduk sini. Tenang. Kampung dia tenang je. Ya. Jalan dia sempit sikit. Ni rumah panjang tapi dah moden sikit lah. Jing. Jauh lagi ke ni masuk? Sikit lagi. Ada satu. Oh, ada surau juga. Surau Asyakirin. Ada produk bayu. Menjaga hati ini. Banyak anjing kat sini. Maling pun tak ada tu. Tak main. Maling. Yelah banyak anjing. Ni jalan dalam, kita nak ke Sarikei. First time ni saya sampai Sarikei hari ni. Di manakah kau campakkan cintaku yang pernah kau sanjungi? Cinta kita baca dulu. Di manakah kau campakkan cintaku yang pernah kau sanjungi? Mengapa semua ini berlaku? Jalan dia masih kecil lagi, so kena hati-hati yang mana first time masuk Sarikei ni kena hati-hati. Hutan ni kalau malam ni gelap ni, sunyi. Nasib baik kita ada orang Sarawak jadi tour guide hari ni. Bukit Sematan, kampung saya. Selindung di kota Jawa, biar alay aku. Melengau seribu. Ku tak peduli, aku tak kira rugi, selagi aku tak puas hati. Yang aku ambis berkikis bulu betis. Ni perumahan juga perumahan Cina. Bukan Cina, Kristian. Cina. Kristian ada tanda salib. Okey, kita dah menghampiri Pekan Sarikei. Kita tengok apa yang ada dekat Sarikei ni, menarik ataupun tidak. Sarikei, Jalan Hawaii. Sarikei. Sungai Nyelong. Kita melalui Sungai Nyelong 1. Tengok ada orang mancing guys. Apa kali?
Hai. Wah, ada banyak ni. Apa ni? JKR Sarawak. Ni JKR Sarawak. Cantik. Masih ada lagi rumah-rumah kampung, rumah lama ni. Tapi cantik lah, struktur dia masih kekal. Kita nak ke mana ni, Abang Miji? Cari Sarike, cari apa? Kita cari minum-minum petang. Minum petang Jauh tau. Dari Cebu ke Sarike cari kopi. Yes. Alamak. Dah bersendi tak pernah pergi Sarike, kita bawa lah. Kita jalan-jalan dari Cebu ke Sarike, mengambil masa dalam lebih kurang 4 jam. Ni kita punya video YouTube buat santai-santai. Nampak guys, orang Sarike rumah dia besar-besar. Ni biasa Cina lah ni duduk sini. Besar rumah dia. Kita menantikan traffic light. Okey, jom. Sarike. Cepat jom. Sarike. Kuching pusat bandar. Sana nak ke Kuching. Welcome to Sarike. Jangan lupa terus kerja. Mahkamah Magistrate Sarike. Oh, di stadium. Oh, tu ada lepak-lepak kopi tiam. Ya, Kopi kot pun ada sini. Coffee Court. Oh, Ini kita tengok. marilah kita lepak Coffee Court. Wisma Jubilee Mutiara, Sarawak. Cantik. Ini adalah Wisma Jubilee Mutiara. Wisma Jubilee ni apa Dia macam bangunan kerajaan. kerajaan ni. Oh, ni dah Sarike. Sarike guys. Nak kata bandar taklah bandar sangat. Dia pekan lah. Base end pun ada. Ni pertama kali saya sampai Sarike pada tarikh 4 hari bulan 10 2025. Tengok apa yang ada dekat bandar pekan Sarike ni. Okay lah, macam Cebu juga. Tabung haji pun ada. Lagu apa ni? Head west on Jalan Bersatu toward Jalan Gataf, then turn right onto Jalan Gataf. Kita punya tour guide dah buka wis dah. Head west on Jalan Bersatu toward Jalan Nak ke mana? Gataf, then turn right onto Jalan Gataf. Kita cari kopi, minum kafe-kafe dulu petang-petang ni. Oh, lawa lah ni. Brabus. Oh, orang Sarawak Head pakai ni west on kaya. Jalan Oh. Bersatu toward Jalan Gataf, then Jadi turn Brown right ada, onto Jalan Jabatan Wanita Gataf. dan Keluarga Sarawak Sarike. Head west on Jalan Bersatu toward Lorong Bersatu 5. Sini food court. Turn left onto Jalan Repak Route 6001, then turn right onto Jalan Head south on Jalan Ninas, then turn right to stay on Jalan Ninas. Okay. Cari apa?
Coffee Court. Kita dah lama tak datang sini sebenarnya. Kita punya tour guide dah lama tak datang sini. So kita dah lupa jalan, kita cari pakai Waze. Daun pisang, laksa, nasi lemak, cucur udang, rojak, cendol, nampak tu guys. Turn left onto Jalan Gata, then turn right onto Jalan Bersatu. Saya boleh tahu tak. Sekejap lagi kita masukkan video ni dekat YouTube. Turn right onto Jalan Bersatu, Nanti then turn malam left kita onto boleh Jalan tengok dekat Barat. TV. Kita terpaksa pakai Waze sebab dah lama tak ke sini. Jalan Bersatu. Ni pasal baru tapi ni pasal lama. Oh, Tapi kalau pagi-pagi meriah. pagi-pagi Turn left meriah. onto Ni Jalan petang dia Barat. dah sunyi sikit lah. Menuju Canai. Dan kita masuk kiri. In 200 meters, Ada turn left biasanya onto juga. Jalan Nylon. Saint Heng. Turn left onto Jalan Nylon, then turn right onto Jalan Market. Ada tak? Bakery. Dia pagi. Dia kedai ni kedai kopi tiam. Kopitiam. Dia kedai Cina. Turn right onto Jalan Market, then turn left onto Jalan Wharf. Terus Sini kan lah. Ini bangunan apa? Sarike Innovation Center. Ni kami orang macam event dulu ni. College Community Sarike guys. Bukan. Tu, mana tu yang kuning tu? Itu kuning tu. College Community Sarike. Turn left onto Jalan Wharf, then your destination will be on the Belakang left. tu sungai ke? Kita dah menghampiri sungai belakang. Hari coffee court. Oh, Coffee Court. Di sini nanti lagi Ini tempat lepak kita nanti. Coffee Court dekat Cebu ada, dekat Sarike pun ada. Itu dah. Kedai Betul. ni. Your destination is Akseng on the ni left. sedap. Dah kata. Ait Sing. Kedai apa? Kedai kopi tiam lah. Ada roti-roti. Oh, Itu lah. kita pusing-pusing dulu. Hmm. Tengok belakang sungai. Ada sungai lah sini, boleh tempat lepak ni. Tapi nak tinggal tak? Boleh je. Kita turun dulu guys, tengok sana tu ada sungai. Kita tengok sungai. Sebenarnya saya nak kencing ni tapi belum jumpa toilet. Nanti kita kencing dekat Coffee Court lah, dekat cafe. So now kita turun dulu, tengok sungai. Okay, sekarang kita berada di Pekan Sarike. Kita nak ke mana dulu? Kita nak ke mana dulu, Miji? Sungai. Kita ke sungai dulu. Jom kita tengok sungai Sarike. Ada lubang. Oh, lawa dia punya Azia lah. Cantik. Kita pergi sungai. Cantik dia punya bangunan dia. Macam bangunan lama lah, old school. Masih dikekalkan lagi. So kita tengok belakang ni ada sungai. Lawa. Tu dia guys. Wah, ni kapal bot lama ni untuk cari ikan. Cantik. Ini adalah sungai dekat belakang Pekan Sarike. Cantik dia punya pemandangan. Okey. Nah, ni Ji ambil video, ambil gambar. Tengok, saya suka tengok ni bot ni, bot lama tapi masih digunakan lagi ni. Tengok dia punya apa ni,
masuk tour boat ni. Ada ikan belacak tak guys? Ikan belacak tak ada. Okay, jom. Boleh lalu ke? Lawa ni, dia ambil gambar ni. Oi, bahaya ni. Belacak. Belacak kan? Hitam kan? Anak ketam ada. Ni anak ketam. Jap. Jap, ambil gambar jap. Background boat. Situ je, dari situ tak apa. Nampak boat. Ambil gambar saya. Miji ambilkan saya punya gambar dekat Sarike. Oh. Dah. Jom. Kita sebenarnya nak menyeberang ke sana tapi takutlah. Takut dia roboh. Jom. Kita pergi jetty dia. Ni pakcik. Pakcik naik basikal. Basah ni. So, inilah simbol Sarike. simbol Sarike. Simbol Sarike ni adalah nenas. Ni simbol Sarike. Dia nenas guys. Ada nenas. Okay, now jom kita pergi tengah sikit. Ni okey sikit. Dah rosak dah. V6 banyak terbengkalai ni. Ui, seram lah. Gayat saya. Gayat. Wih, goyang lah. Tak ada orang marah ke? Ni lawa lah ambil gambar ni. Ni adalah terminal 1 Sarike. Mungkin diorang yang nak naik boat. Nanti kita ambil gambar sini. Ui, takut lah. Ni tangga turun bawah. Kalau bot datang turun ke. Ui, seram. Seram. Seram guys, seram. Kalau pakai bot kena balik kampung. Ya ke? Pakai express yang panjang tu. Oh. Ni dekat tapi kita pakai lagi sekarang sini tak ada. Ayah bawa dulu. Bersurat. Ambil gambar sini, kat kayu-kayu ni lawa lah. Matahari dia dari sana. Kita stop jap. Nanti sambung. Kakak je nanti. Tu nenas dia. Jom kita cari minum. Naik ke mana? Sini? Ke sini? Lawa lah bangunan tu. Stesen minyak Shell kecil je kat Sarike. Ada 2 pump je. Okay, jom kita pergi cari minum-minum. Cari kopi. Sebenarnya tadi kita dah dekat Sibu tadi kita dah makan. Cuma dekat kedai makan tu kita tak record video makan-makan. Terlupa. Sekarang tu tak ada mood. Kan tak ada mood. Mandai je. Macam tu. Pakcik. Ni dia orang Sarawak. Cuba cakap Sarawak sikit. Bercakap. Ini masuk YouTube ni. Tapi jawab bercakap tu ayat je. Bukan je. Lagi hidup. Dia bagi laban. Lagi hidup, lagi ngelaban. Dah betul ayat dah. Jom kita nak ke
ke kedai minum. Banyak kedai tutup dah. Petang dah kau nak best pagi. Bergerak. Yang kaki je kan? Di kereta. Tahu pergi. Tu, kedai situ kan? Tak nak pergi ke sekolah ke nak pergi sungai sana lagi? Oh, pergi sungai dulu lah. Hari sungai kita petang Ah. aja gelap. Okay, kita pergi sungai dulu. Kita minum. Kita pusing-pusing. Last kali baru kita ngirup-ngirup. Orang Sarawak cakap minum-minum tu adalah ngirup-ngirup. So kita ngirup-ngirup dulu. Actually saya nak cari toilet sebenarnya. Okay, jom. Kita pusing lagi. Oh, remat. Doremat Sarike. Nasib baik bukan Doraemon. Ni balai polis Sarike. Bukan. Polis bantuan. Ni ada polis ni. Oh, ni balai polis. Ni balai polis Sarike. Balai polis Sarike. Kita nak ke satu tempat dulu. Cari apa ni dekat sungai. Sekian Berhad. Ni apa? Pasar malam? Pasar basah pagi. Pasar basah. Jaga ikan. Pasar pagi. fresh. Dah tutup dah. Pasar pagi je lah, pasar tamu. Pasar Tamu Sarike. Ni markas taktikal pasukan polis marine. Oh, Sini meriah lagi. kira besar juga Sarike ni. So, ini pasar lama. Nanti dah 8 minit kita pergi pasar baru. Baru dia macam pasar tu. Ini orang bawa dia kecil tu. Oh, ni tandas. Ni tandas awam, tak apalah nanti. Wah, tengok tepi-tepi ni untuk memancing. Ni yang Tecanai cakap ni, Yusof Cafe. Tapi dah tutup masa ni. Melayu ke? Melayu, Yusof Cafe, Tecanai. Buka lagi ke? Canai dia tak ada tebal dia Oh, rasanya. cara tak ada. Okay guys, jom kita turun. Kita tengok apa yang ada dekat tepi ni. Kita ikut je lah orang Sarawak yang bawa kan. Yes. Oh, dah Jom. bawa saya dekat Selayong, saya bawa kat sini. Okay, jom. Okay guys, ni kita ada dekat tepi sungai. Banyak burung. Jom. Actually sungai yang tadi je, dekat je. Tapi kita turun jap tengok. Dapatkan Sarike. Itu apa? Kedai makan? Kita makan. Kedai makan. Kau ni, Okay, jom. Oh, ni tepi tempat. Belawai, ferry. Kepala lepak ni. Ada buaya ni. Korek pasir. Ikan. Ada ikan. Yang tepi Belawai dulu. Sekarang kan dah berjalan 1000 tau. Belawai. Ada ferry. Pantai Belawai. Pantai Belawai ke tempat Belawai lah. Dia di Oh. sini, ferry ni sini je, dia tak panjang. Tapi Oh. sekarang dia tak ada dah. Pantai Belawai. Okay. Cantik sungai dia. Dah tak ada dah ferry, dulu ada. Kecil Ferry je dia dah tak ada lah. Wish, ikan mati. Kenapa mati ikan ni? Ikan apa ni? Ikan dah mati lah. Okay, jom. Ada apa? Nak makan sana ke? Tu tengah teba tu. Aku je dah tu. Ha, Tak ada rasa aku je. boleh je jom. Kita nak cari canai. Untuk pelabuhan ferry. Oh, naik situ lah. Ini dia di sini tak ada. Ini kat seberang. Okay, jom.
masa rakaman. Tak apa, okey. Kita kena cakap. Tak payah. Kita kena tunggu muka macam abang tu sikit. Nantilah kat kedai makan. Ni first video kita nak masuk YouTube. Baru belajar-belajar nak buat YouTube. Okay, jom. Nak ke mana next? Kita pergi ke Canai dulu. Jom. Canai. Ni ya, orang ni hantu roti canai. Kalau pergi Selangor pun dia akan cari roti canai petang-petang. So roti canai mana kita nak pergi? Islam Ambil beg jap. Kita nak pergi lepak makan canai depan tu. Depan ada canai. Tengok ada lagi kot. Okay, jom kita nak ke kedai depan ni. Yusof Islamic Cafe. Right. Kita tengok. Sebenarnya kita nak minum dekat coffee court, coffee. Tapi memandangkan ada roti canai, kita singgah makan canai dulu. Nak ke? Oh. Jom. Jom. Sama tu. Oh. Nampaknya kita tak jadi nak makan canai sebab yang teba dia macam yang teba dia orang lain. Macam kalau yang orang lama tu okey lagi, Mizi kata. Ni tukang teba dia orang lain. So kita pergi terus ke coffee court. Okey lah, pekan dia cuma dia tak arah apa, tak sesak ni. Macam Sibu dia sesak juga. Wah, ni apa ni jual? Kedai-kedai jual. Oh, kedai-kedai jualan. Kita bisnes kejap ni. Dia Pasar Baru. Pusing lagi. Ke Pasar Baru dulu. Lalang. Okay, kita ke Pasar Baru dulu. Gelang. Last baru kita minum kopi. Oh. Wah, ni dia tadi. Siapa punya kereta ni? Mana nombor plate dia? Tak ada nombor plate lah. Sebab kereta siapa ni? Orang kaya. Cantik tu. Ni lah Pasar Baru ni. Tengok logo Sarawak kat atas tu, cantik lah. Kita ke Pasar Baru dulu. Methodist Church. Pasar Baru ni. Pistol. Quarters polis dia macam dah usang dah. Tak dicat. Tak dijangka. Ya. Pusing dulu. Kita jalan pasar tu baru kita coffee court. Coffee court last sekali. Actually 2 hari lepas kita dah pergi coffee court dekat Sibu, tapi tengah renovation. So tak tahulah berapa lama dia orang punya renovation. Yang ni kita pergi coffee court cawangan dia dekat Sarike. Pusing-pusing dulu. Ni ada kedai popular ni. Kedai apa? Kalau macam kalau pasal Sarike lah. Ni food court dia. Bazar Mara.
Apa dia? Baru ni Bazar Mara guys. Kau nak makan-makan kat sini pun boleh. Ni eatery ni. Kedai macam Cafe. Macam Wawa West tu cafe. Eatery ni dia banyak makanan lah. Kena booking kot. Tapi silap ni. Kita pesan lagi. Pusing je. Seribu cinta kremas. Tutup dah. Banyak tutup dah petang. Sarawak kalau malam-malam petang dah tutup dah. Sebenarnya ni pasal baru lah hari ni. Ni je pasal baru. Semua ni pasal lama main. Tempat kita pergi lagi. Story. Dia Doraemon sebenarnya. Doraemon. Doraemon jadi Doraemon. Maybe ni. Maybe siapa ini? Kim Hawk. Bukan. Agro Bazar Rakyat. Oh, makcik belanja beli beras. Jam Sarawakians. Kita pusing-pusing dulu dekat Pekan Sariki. Supermarket. Apa ni Win apa? DIY pun ada di sana. Ni apa ni, bangunan baru. Oh, pejabat kerajaan kot. Yes. Oh, sana Baru. pun ada ni. Oh, baru siap ni. Dekat. Aduh. Tak apa, tak payah cut terus je. Macam abun tu. Yelah. Malah nak edit macam tu je. Oh, tak payah edit. Tak apa, video first ni tak ramai lagi tengok. Kita pusing satu Sariki guys. Mall tak ada sini. Mall tak ada, banyak kedai. Ni mana kedai dia tak ada mall. Tapi Sariki bagusnya dia tak ada kedai nombor. Ada. Tak ada pun, dia tadi tak jumpa. Nanti tengok. Cantik lah warna depan ni. Myvi. Kenapa ni? Warna Nude. ya kot. Pusing lagi. Lobby ada. Oh, itu bangunan apa lawanya? Gereja. Tengok Oh, ada gereja. ni, Gereja. lambang. Depan ni adalah barek polis. Lama punya lah. Macam dah lama dia tidak dicat. Okay dah. Now kita nak ke Coffee Court. Kita pergi pasar lama dulu ke Peko. Pasar lama. Ni dia, ni pasar lama. Ni pasar lama, tadi pasar baru. Methodist Town Church. Banyak gereja sini. Pergi tempat legend. Pak legend apa? Sugar bun paling sedap di Sarawak. Okay, masuk. Okay, yang merah pun dia langgar je, Tameji. Traffic light merah dia langgar guys. Yang pasar lama. Oh, Zeus. Besar Pasar juga. lama. Ni pasar lama. Situ kena nombor. Ambil dulu. RM60. Right. Main KFC. KFC pun ada, CMB ada. Bagus KFC ni 24 jam. Sri Budaya sampai pukul 10 je. Pizza Hut ada.
Alibaba apa ni? Okay, furniture. Okay lah, besar juga. Sarike. Ya, sugar bun dia Sugar bun. paling popular. Sugar bun ni popular kat Sarawak guys. Ni sugar bun ni. paling popular dekat Sarawak. Sugar bun. Dulu memang paling sedap orang kata. Tengok penuh. Kita tahu sugar bun ni. Saya tak bun. macam sugar bun dekat Sibujaya apa semua. Oh, lawa ni. Toyota Land Cruiser. Kita nak ke mana ni? Ikut jam belakang. One way. Tengok. One way. Saya dah lupa dah jalan Sariki guys. Sebelah kanan tu tanah perkuburan Islam. Perumahan. Perumahan. Kita pusing-pusing lagi. Wah, dah tutup lah. Lupa pula. Oh, ada massage. Ini Sariki ni. Saya pula terlupa Yuk. Setahun berapa tahun dah nak pergi Sariki. Green Pavilion Restaurant. Semua. Petang ni dah banyak kedai tutup. Sebab Sarawak ni dia pukul 6, pukul 7 kebanyakan kedai dah banyak tutup lah. Lazim. Dah close sebab dia dah gelap. Dalam pukul 6.30 macam tu dah gelap. Sekarang pukul 6. Jam sekarang pukul 6. Kita pergi ke itu sebelum kita ke Coffee Court. Kita nak pergi mana? Nak ke Coffee Court. Stesen bas. Stesen bas ini tak ada guys. Stesen bas tak ada? Ada. Tapi dia dekat jauh dekat perumahan. Sebelum sini lagi, tapi kita belok kanan. Ada KFC, Sport, CMB. Puyau. Kita masuk bahagian kanan. Ada apa? Pasar-pasar. Oh, ada banyak lagi kedai. Banyak di kedai je. Tapi okey lah, banyak kedai dia besar. Ni stesen bas lama tapi tak ada, dah pindah dah. Stesen bas lama kecil je lah. Ni boleh masuk tak? Tak, one way. Sini je lah. Ni ada jual-jual. Bau sayur-sayur. Sayur. Tengok. Ada jual-jualan. Wah, lepak Itu mi Jawa seperti ni tu. Oh, durian. Ni kita apa? Limau. Boleh lah, singgah. Macam orang niaga tepi-tepi. Pusing lagi. Ya, kita tadi tu. Oh, Kita tadi. ramai juga orang lepak. Kita boleh masuk. Ikut sana depan. Pening saya dengan jalan ni. Depan. Oh, itu tepi-tepi ni pun ada orang jual-jual. Kita nak cari buah limau sekejap guys. Limau tu sedap. Tapi tanya dulu lah manis ke masam. Kalau dia kata manis, kita boleh beli. Dia kata masam, kita jangan beli. Fresh tu dari ladang. Ruai Kitai Pub. Sariki ni sendu. Ruai maksudnya? Ruai tu apa yang depan tu laman. Oh, laman. Kita nak pergi beli buah Limau. cari parking. Dia kaki kan? Kau nak berhenti tepi pun boleh kan? Boleh je kan? Boleh ke tidak boleh tu? Berarti tepi ni. Ni limau ni. Mana limau ni? Kita nak beli limau sekejap kat kedai ni. Ni limau. Nak beli berapa? Beli sekilo lah kan? Sekilo. Awak turun ke saya turun? Aku dulu aku sambil buat video.
Sekejap. Nanti orang nak keluar takut. Cari yang Alright manis. guys, kita cari limau sekejap. Nak sekilo? Tiga banyak. Kita beli limau sekejap. Sekilo. Bagi sekilo uncle? Sekilo lah. Ya. Boleh saja Boleh. Kita beli limau sekilo sekejap. Now kita dekat pasar Sariki. Yang uncle jual. Dia lebih. Dia jual apa limau apa ni? Tak apa-apa, tak tahu. Apa dah baik? Dah baik. Baru musim, baru berbuah. Esok kita beli dah baik dekat Sriwijaya. Okey. Ni nak makan tengah hari esok makan dah baik. Now kita nak ke Coffee Court. Kita nak mengopi-ngopi dulu. Ini minyak je. Stesen minyak dia kecil lah ni, yang Shell. lama punya ni. Yang lama punya, yang baru semua kat bawah. Comel tu je. Kecil. Ni jeti yang kita pergi tadi. Yang ada boat tadi. So, kedai minum kita dekat depan tu. Kita parking dulu. Dekat Coffee Court ni ada parking. Dekat sebelah Reza. Reza tu dia, iya ke? Iyalah. Bukan lah. Boleh je. Okay, now kita nak minum di sini, Coffee Court. Ni cawangan dia dekat Sariki. Kita parking sini lah. Selamat. Okay, jom kita ke Coffee Court. Okay guys, sekarang kita ada dekat Sungai Sariki. First time datang sini. Okay, Sariki. Kita tunggu Miji sekejap. Okay, jom. Sepatutnya dah minum sini Ait Seng. Ait Seng ni kedai lama. Dia lama dibakar di sedap. Okay, so now kita ke Coffee Court Sariki. Ya ke? Bukanlah, lain. Jom. Ada dulu. Atas mereka? Ya. Cebu punya renovate Ya. Kita orang dari Cebu sebenarnya. Saja jalan. Boleh bawa meja dulu. Order terus lah. Bagi cappuccino ice. Coffee Court Sariki. Kita minum-minum. Ini seperti air kan. Makanlah. Makan es krim dulu petang ni. Keladi, kredit, taruh kredit, lebih kredit. Sebenarnya kita makan kek cappuccino dengan kek coklat. Baik. Ada gula tak? Okay, now kita tengah lepak minum-minum dengan biji sekarang pakai es krim. So okay? Okey, tidak. Tak manis. Cappuccino, kek. Now cuaca dekat luar dah malam. Padahal baru pukul berapa ni? Buat tu. Dah gelap dah. Now baru pukul 6.20. 6.20 dah gelap dah. So lepas minum ni nanti kita balik. So ni last destination kita dekat
kopi-kopi coffee. Bye bye. Dah. Rekod je. Ini kedap jalan. Okay guys, jumpa lagi untuk next video.